Menurut laporan Cosmo, penyanyi Mas Idayu mengesahkan bahawa beliau sendiri yang memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya, Muhammad Sufian Che Issa, 2 bulan selepas kembali bergelar janda. Permohonan tersebut dibuat pada Mac lalu. Mas Idayu atau nama sebenarnya Mas Idayu Mesnun memilih untuk tidak berkongsi sebab di sebalik perpisahan itu kerana enggan membuka aib bekas suami yang juga seorang penerbit di stesen televisyen TV3. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Kalau ditanya kenapa, saya sangat layak untuk memohon perceraian, jelasnya dalam satu temu bual bersama pihak media. Tambahnya lagi, saya menuntut cerai sebelum bermulanya program Family 24, tetapi saya masih jalankan tugas sebagai juri seperti biasa. Saya datang ke mahkamah pada 4 Mac dan jatuh talak. Mas Idayu turut menegaskan, kalau seorang isteri minta cerai tanpa sebab, tidak cium bau syurga. Tak perlulah cari siapa salah kerana saya yang minta untuk dilepaskan. Tak mahu buka aib sesiapa. Penyanyi itu turut menolak dakwaan wujudnya orang ketiga yang menjadi punca keretakan rumah tangga mereka. Malah, hubungan dengan bekas suami masih baik dan tiada sebarang persengketaan berlaku. Tak tahu kenapa netizen buat andaian kata saya punca kami bercerai. Merangkaklah mereka yang tuduh saya nanti di padang mahsyar. Katanya tegas, tiada orang ketiga, kami bercerai cara baik. Siap bergelak lagi semasa pergi mahkamah. Saya dan bekas suami tidak bergaduh langsung dan masih boleh berkawan, katanya lagi.